Dia sekali dengan sirim bang dia sekali dengan sirim untuk abang tak payah cakap, saya dah tahu dah. Grinder abang rosak, abang tengah cek grinder, cuma tak tahu nak pilih yang mana. Saya ada satu grinder daripada DCA model ASM05-100B, keluaran daripada DCA 850 watt. Kalau abang beli, kita tengok apa ada kat dalam. Alright, dia punya kotak macam ni abang boleh nampak kotak dia macam ni, kotak DCA. Alright, kalau abang beli, pertama abang akan dapat dia punya grinder cover, handle. Satu pembuka untuk pembuka mata. Alright, lepas tu ini dia punya grinder bang. Okey, ini dia punya grinder. Kita tengok lagi apa lagi ada kat dalam. Macam biasalah, ada warranty card. Warranty dia 6 bulan bang warranty dia 6 bulan, warranty card ada kat dalam. Alright, untuk grinder je, jom kita tengok. Okey, dia punya grinder macam ni. Dia sekali dengan sirim bang dia sekali dengan sirim untuk model grinder model ni lah, yang 850 watt ni. Handle pun dapat sekali. Handle pun dapat sekali. Untuk harga lebih kurang dalam RM140 je bang. RM140, ada sirim, 6 bulan warranty kan. Jom kita tengok dia punya speed. Okey, memang puas hati, memang puas hati. Macam biasalah, kalau abang nak dapatkan grinder yang jenis macam ni dengan harga RM140, abang boleh datang dekat mana-mana cawangan manis yang berdekatan dengan abang. Okey, ingat, barang-barang DCA semakin hari semakin meroket bang. Kalau nak beli, inilah masanya, sebelum harga dia lebih mahal akan datang. Okey, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.